Okey, hai semua. Kali ini saya tunjukkan tutorial untuk 3 avatar boleh bercakap serentak dalam satu video 8 saat. Seperti biasa, klik view atas kanan, pilih animate and image. Okey, image ni saya dah generate menggunakan Gemini. Ada 3 avatar dalam satu image. Okey, seperti biasa, prompt sangat penting. Okey, untuk 3 avatar boleh bercakap serentak kan? Prompt dia lain sikit daripada satu avatar dan 2 avatar yang saya tunjukkan sebelum ni. Saya bermula dengan terdapat 3 avatar. A. Wanita Melayu berhijab. B. Wanita Cina sebelah kiri. C. Wanita India tengah. Kita kena tegaskan dulu ciri-ciri avatar ataupun host dalam image ni. Kemudian baru saya letak dialog ataupun teks. Awak lihat kat sini avatar A, Chin dan Poja. Hari ini saya ingin jelaskan tentang diploma perakaunan. Kemudian saya letak avatar B. Ini yang saya nantikan. Dan seterusnya dialog untuk avatar C. Betul cikgu, saya pun. Nampak tak? Saya asingkan 3 teks tu supaya AI mampu jana ketiga-tiga host dalam image ni boleh bersuara. Tapi kadang-kadang tak jadi tau. Kena reprompt sekali lagi supaya dapat hasil video yang awak inginkan. Okey, dah siap. Jom kita lihat hasilnya. Chin dan Poja, hari ini saya ingin jelaskan tentang diploma perakaunan. Ini yang saya nantikan. Betul cikgu, saya pun. Okey, begitulah hasilnya. Tapi saya tak suka hasil video ni sebab dia macam berebut pula avatar ni nak bercakap, host ni nak bercakap kan. Jadi saya kena ubah balik prompt supaya setiap wanita dalam gambar ni boleh bercakap satu demi satu. Apapun hasilnya, best kan?